Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya makan lauk daging. Daging ni sangat bagus kalau anda tengah nak kurus. Sebab daging ada protein asli dan juga ada lemak yang akan ditukarkan menjadi ketone bodies di dalam badan kita yang akan terus digunakan oleh badan kita sebagai tenaga. Jadi kalau anda makan nasi dengan lauk daging ni, anda ada dua sumber tenaga yang memang lengkap. Satu, tenaga daripada glukosa yang anda boleh dapat terus sebab glukosa adalah tenaga segera. Yang kedua, anda boleh dapat tenaga daripada ketone bodies ni. Apabila semua tenaga daripada glukosa tu dah habis, badan kita akan gunakan lemak pula sebagai sumber tenaga. Jadi dengan cara ni kita boleh bertahan kenyang tu lebih lama. Itulah tujuan makan lauk banyak. Sebab kita nak badan kita ni cepat kenyang dan kenyang yang lama. Itulah fitrah asal badan manusia. Bukannya sentiasa nak makan daripada celik mata bangun pagi sehinggalah waktu sebelum nak tidur pukul 10, pukul 11 malam tu masih lagi cari makanan nak mengunyah. Itu bukan normal manusia. Fitrah manusia ni sebenarnya cukup makan 1 ke 2, 3 kali sehari tu pun dah cukup dah. So kalau nak kurus, makanlah banyak makanan asli berbanding dengan makanan proses. Makan-makan kurus.